Episod ini terjakan khas oleh Your Reno Works. Kalau korang nak renovate rumah, baik HDB, kondo, landed, commercial atau industrial, dorang pasti boleh bikin. Your Reno juga adalah HDB Licensed Renovation Contractor. Listeners Rebeat boleh mendapatkan diskaun sebanyak 10% off hacking dan painting services kalau korang menggunakan promo code REBUILD. Follow dorang di social media Your Reno Works atau WhatsApp dorang di 83837879. Your Reno Works can be trusted, and now let's hear some rebuild stories. Hey yo, what is good guys, and welcome back to Rebuild Podcast with me, Hassan Rahman. So bila aku cakap yo what is good, this will be aku punya final yo what is good, because hari ni kita masih ada guest. But sadly aku just nak inform korang that this episode with guest will be the final one. This will be the official final episode with a guest. So hari ni aku rasa aku pay journey, nanti aku akan share lah. Aku pay journey for 2 years plus. So kita dah 2 tahun. Dah 2 tahun lah kita been doing this podcast. I know some of you guys have been following me since day one. Daripada episode 1, sekarang kita dah episode ke 200 lebih, aku pun dah tak ingat. And actually the last guest yang aku nak invite sepatutnya is bapak aku lah. But bapak aku dia segan sikit, dia introvert. Malu kan Cik Rahman ni. Jadi I have to respect his decision. But today aku decided to have another guest. I think a guest where some of you guys might be familiar lah. Biasa tengok dia di laman social media, TikTok. And I think some of you guys know that he has a business right now dekat Bazar Gilang. Which nanti kita akan share apa business yang dia buat, kenapa dia buat tu business dan macam mana. And I think some of you guys also noticed my previous guest semua mostly cerita dorang is more towards drugs. But this time round we want to share gangsterism. Cerita pasal gangsterism, cerita pasal bergaduh, cerita pasal baju. Tapi again, a disclaimer, apa yang kita nak ceritakan ni bukanlah untuk kita membanggakan masa silam kita. Bukan kita nak buka aib ke apa ke. There's nothing to be proud of. It is something that we want to share with you, our journey. Not to make you understand what this person did, tapi is for you to be aware. Jadi in the future, sekiranya korang ada anak-anak, korang pun can take precautions, you know, when especially anak-anak kita bercampur dengan siapa, karakter dia, behavior dia berubah. So hari ni kita ada someone in the guest with me, Kro Yusri. Apa khabar, brother? Khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So engkau dekat social media nama Kro Yusri. So kita panggil kau Kro ke Yusri? Kro. So dalam kau punya kawan-kawan kau panggil Kro jugalah? Yes. Bukan Yus ke? Bukan. Only kalau bila orang panggil aku Yus lah, aku tahu dia ni daripada budak sekolah aku lama. Atau government way official lah. Okay. Tapi kenapa nama Kro tu? Mana kau dapat nama Kro? It's actually bila aku umur 15 tahun dulu. Then aku pakai hairstyle macam Crow in Young and Dangerous lah. Oh, yang gangster, kepala gangster tu lah. Yang tinggi-tinggi tu lah. Hairstyle dia sama. Tapi tu yang rambut jet lah. Masa depan flat, atas tinggi ni. But those were the times apa, yes. Rambut macam gitu. Okay, so Crow, by the way, thank you so much for coming to Rebuild. And you know, going to share your stories kan. We did a brief interview with you. And I do pernah dengar juga kes-kes kau yang dululah. Dan kau pun ada brief sharing dengan aku. Which nanti kita akan share dengan listeners juga. I understand that right now kau ada kedai. Yes. Dekat Bazar Gilang. Betul. Nama kedai kau apa, bro? Drinks by Kro Yusri. Oh, Drinks by Kro Yusri. Itu kau jual air apa? Air balang. Air balang? Dekat Bazar Gilang? Yes. Is it the first time kau masuk atau dah memang? This is my second year. Second year. So last year pun Gilang juga? Yes. Gilang dengan Kampung Glam. Why you choose Gilang? Because I just stick to last year punya data lah. So based on last year punya data, aku tengok it can be done. So that's why I try again this year. Tapi dalam air balang kau ni, apa yang paling unique compared to the rest of the air balang? Yang paling unique, it was a last minute plan. Because our sales wasn't so good. So I decided to come out with a new flavour. Lepas tu benda menjadi, kita buat air D24 durian.
D24. Yes. So air durian tu macam air biasa ke atau? Air tu memang flavour durian, tapi dalam air tu kita letak D24 punya flash kat dalam. Oh, dia punya isi dia Yes. sekali kat dalam ah. Nah. Dia macam bubur durian bukan ah? Tak. Oh, dia lagi sedap ah. Lagi more palatable lah. Oh, is it? Kita nak try pasal aku pun nak pergi Geylang ni. Tapi by the time episod ni dah keluar, dah Geylang dah tak ada lah. Tapi do you take like online orders ke apa ke? InsyaAllah we are thinking of doing something home based. Hmm. So maybe we'll bring back this durian lah, pasal memang ramai orang suka. InsyaAllah. Okay, so we want to talk more about your stories lah. Kau pernah mention that seumur hidup kau cuma masuk sekali je. Betul? Yes. And sekali yang kau masuk tu berat juga dia punya sentence yang kau kena. I think technically it's not a sentence. Yeah, it's not sentence. So we will come into depth later on. Tapi perjalanan kau sebelum kau kena tu sentence tu, we want to know who is Kru. Like, how is your upbringing? Okay, before that I would want to emphasize what you said just now. Yang kita bukan nak mengaibkan diri sendiri ke apa, tak. So aku punya orang, aku nak kata yang I'm not the kind of person yang aku live in aku punya past punya glory. Oh, aku dulu gini ya gitu. I'm not proud of that. But also given a chance, if I were to turn back time, I wouldn't change anything about my past. Pasal that past shaped me to be who I am today lah. So I just want to say that before we share this thing lah. Yeah, of course. Ni kadang-kadang disclaimer dulu. Kadang-kadang kan ada orang otak kolot sikit kan kadang-kadang kan. Okay, so we want to know more about kau punya upbringing daripada kau kecil dulu. Like, how was your upbringing? Okay, aku punya childhood basically is I didn't grow up with my family. That means that aku tak duduk satu rumah dengan family aku. Okay. So arwah mak aku actually pay external families to take care of me lah. Bayar? Yes, she paid for it lah. Okay. So aku tinggal dengan all these families. It was a total of 11 different families. Okay. So aku punya extended family ramai lah. So that means every time mak kau bayar is a different people looking after you? Is different people pasal orang tukar-tukar. Pasal orang ni tak boleh tahan. So the next family. How young was you? Since I was in primary school. Okay. So the last one, yang paling lama tu, that family I stayed with them for 3 years. Okay. From primary 3 until primary 6. That was the last one, the 11th family tu lah. Okay. Tapi so far pasal kau tak, so the reason is because they keep changing ke atau dorang just tak boleh tahan dengan kau? I was too young to remember, but I think financially it doesn't make sense to them. Sama aku bayar pun bukan yang banyak lah. Untuk jaga budak kecil je apa. Faham. So they look at it as macam no lah, tak berbaloi ke apa. So with the 11 family, that's the last. Kenapa kau cakap that is the last? Because after that, then arwah mak aku decided to take me in and live with her. Okay. The reason my late mom did this was mak aku dulu penyanyi. Oh. So dia nyanyi sana, dia nyanyi ketai semua. Oh, getai Dia boleh host ketai yang Hokkien. Singing and hosting is two different things. Faham. Yeah. So dia punya live tu kebanyakan night live. So dia tak trust aku to be at home alone when I was very young. Okay. So that's why she paid people to take care of me. Kau tak ada adik-beradik? I have one elder brother, tapi itu abang tiri. Okay. But we are very close lah. Waktu kau kecil-kecil tu, you don't have any siblings lah? Only my elder brother. We are technically kita adik-beradik tiri, tapi kita rapat. Okay. So tapi dia tinggal dengan arwah moyang aku. Aku yang tinggal dengan external families lah. Faham. Tapi back then bila kau macam tukar-tukar family, ada tak macam kau rasa macam rasa macam kau ni, sorry to say, macam kau ni anak terbiar gitu? Macam yes. Ada rasa gitu? So and what made it worse apa tau? Semua family member aku kan, diorang punya nama semua start daripada R tau. Okay. Aku seorang je daripada Y. Start daripada aku R. macam adopted ke apa sah. Semua nama start daripada R. Yes. Roslan Shah lah, bukan lah. Bukan. Tapi pakcik aku nama Roslan lah. Bukan Roslan Shah lah. Okay, so bila tu dia macam dah start untuk
bernakal lah kira? Okay, aku pay nakal actually bukan daripada sekolah. Sekolah pay time aku actually budak pandai lah. Aku express pay student. Okay. Kau walaupun tukar family tapi studies Yes. you still Aku pay focus. PSLE grade 106. 106 rendah je. 106? 206 lah. Sorry. 106 206 lah. technical pun tak lepas. 206. Tu tinggi. 206 tinggi tu. Okay. So I went to Bartley Sec. Okay. So aku went into the express stream. Okay. The first class of the express stream. Okay. 1E1. Then the moment aku masuk secondary school, aku tinggal arwah mak aku. That's why aku dah ada macam freedom lah. So mak aku not that strict lah. Okay. So aku start tak belajar. Bukan start tak belajar langsung lah. Kenapa tiba-tiba tak nak belajar? Kira macam all along bila aku primary school kan, aku kena drill teruk lah dengan those families kan. To the point that every time exam aku either first or second in class. Okay. But untuk aku that thing was normal lah. Pasal aku dah biasa macam itu kan. Yeah. So when aku start tinggal mak aku, then aku rasa macam aku ada more freedom. So aku dah start lepak ni semua. Pergi sekolah tak bawa buku, tak bawa beg. Selai seminggang cabut sekolah, pergi East Coast, mandi semua kan. Tapi memang kau punya classmate ke atau kau punya batch of friends tu memang those yang nakal juga ke atau tak macam ada. Aku budak express tapi aku member aku semua budak normal tech. Faham. So, then moving forward, then apa yang kau bikin lagi? Okay, so bila aku tak belajar tu kan, so aku downgraded to normal academic. Okay. I was the last in the whole express stream. Okay. So aku got downgraded to normal academic, Sec 2. Then half year, aku gaduh dengan arwah mak aku. Sampai aku pergi tinggal bapak aku kat Malaysia. Okay. Bapak aku Malaysian lah. Okay. So aku try lah sekolah kat sana. Wah, tak boleh masuk saya. Sekolah kat sana? Kelakar Masih saya. secondary lah kira? Okay. Kenapa tak boleh? Semua benda orang belajar dalam bahasa Melayu. Aku terus jam je. So cikgu tanya aku, awak orang Melayu kan? Saya orang Melayu tapi saya bukan belajar dalam bahasa Melayu. Math, science semua dalam bahasa Melayu. Oh, serius lah? Aku tak faham. So kita science English je dah tak faham. Ini lagi bawa bahasa Melayu. Itu pasal lah. That was what? Sec 3? Sec 2. Sec 2, okay. Tapi berapa lama sekolah kat sana? Not even 6 months lah. Betul balik? Aku kira aku dah tak likop kat sekolah. Takkan aku nak start from scratch primary school kan. Yeah. So aku bila aku kat Malaysia tu baru aku start degil lah. Pasal Malaysia punya budak-budak, diorang punya degil is different level lah. Okay, ni nak lagu suspend. Lain level tu macam mana tu? Okay, apa perbezaan aku kasih one good example lah. Kita pernah mandi sungai. When kita tahu ni sungai ada buaya. Okay. Itu kita pay level of degil. Tu bukan level degil. Tu level bodoh. Which is of course tapi, untuk tapi lah. as a budak-budak macam kau tahu lah budak-budak punya mentality. Macam ni benda thrill lah. Yeah. Dia punya adventurous punya mindset lagi gila lah kira. Tapi percampuran dekat sana tu boleh katakan dia kalau get you more wild lah. Yes, pasal diorang punya macam diorang not more to gangsterism tau. Diorang they're just wild in their teenage years ni semua. Macam diorang, kau pernah dengar budak-budak Malaysia macam pau orang. Pau is extort duit lah. So this extort thing is not macam kau gangster kau extort duit, tak tau. It can happen to anyone. Macam kita member semua boleh pau each other. Macam Hasan, $2 lah. Dia cari, aku tak ada $2. Okay, $1. Macam gini. Pay culture macam gitu lah. Yes, pay culture. Okay. So it's very macam rough lah. And bila diorang pay gaduh semua, diorang pay polis boleh timbak orang macam. So but tu pun kita rempit lah ni semua. Kita illegal racing ni semua. Main kejar-kejar dengan polis. But are you under a strict supervision of your father? No. So dia lagi teruk lah kira. Bapak aku lagi wild lah. Bapak aku lagi wild Sekarang dia dah relax ya. So dekat berapa lama tu kau dekat? That was like almost a year. Okay. So that point of time kat sana pula aku tak serasi. Pasal that point of time bapak aku was quite well off. Okay. Dia contractor.
Dia arkitek semua. Dia buat rumah, saya cakap. Okay. So we were living comfortably. Tapi aku ada adik yang 5 adik bawah aku, which is another marriage. So kat sana aku ada mak tiri lah. Okay. So kita punya relationship wasn't that good lah. Okay. So I decided macam aku rasa macam I'm such a disturbance to this family nucleus tau. So aku cakap bapak, oi tak apa lah, aku caw lah. So tapi aku tak bilang mak aku tau aku nak balik. Aku just ambil duit, pack barang aku. Terus aku pergi Lakin. Daripada Lakin aku naik taksi balik Singapore. Bila on the way tu aku pinjam taxi driver punya handphone. Aku call mak aku. Tu aku cakap, ibu, turun lah orang kat bawah. Mak aku mengamuk saya. Aku tak ada warning, tak ada apa. So dia turun, dia bayarkan aku. So that day lah, aku cakap dengan dia, okay ibu, orang dah tak nak belajar ni semua, orang dah tak boleh belajar semua. Orang nak kerja lah. Kau memang really make that decision lah. Yes. So aku cakap lah, aku nak kira support each other lah. Nak support dia ni semua. Kira aku At 14 that 15 lah. Oh, dah 15, okay. Dah 15. So dia cakap okay lah ni semua. Sekali bila malam tu dia pergi kerja, dia pergi nyanyi lah. So dia balik, tu dia change her mind lah. Dia cakap, ibu nak Yus masuk madrasah. Oi. Aku terus panjat saya. Terus madrasah. Kau tak aku dah Don Jani. Don Yusri. Yeah. Terus aku cakap tak boleh lah, dia mati-mati nak aku masuk madrasah. So tak boleh lah. Aku lari rumah. Aku lari rumah, aku tinggal dengan member aku. And fortunately the family took me in lah. Okay. So aku tinggal dengan member aku for a few months. Dan aku dah start kerja, aku dah start ada duit sendiri semua at a very young age. Apa kau pay first kerja tu? Waiter. Banquet Desa Kartika. Oh, lama. Dah tak ada lagi kan dia. That was my first job as a waiter lah. So aku pun dah start jumpa member-member lama aku balik. Tapi tu part kelakar. Diorang cakap aku pay berbual macam mak Malaysia. Betul lah. Setahun apa kat sana. Tapi aku tak tahu macam mana how I sound like lah. Sekali dah campur-campur. So that was when kita punya group of friends ni, we were recruited to this particular gang lah. Okay. Dia cakap yang macam nak ikut kita punya baju apa. Terus to me I don't know, I don't speak for everyone lah. But to me it's like aku jiwa kawan aku. Okay. So mana-mana diorang pergi satu kali lah dengan diorang lah sama-sama. So it's just pasal kawan-kawan aku ikut, dan aku just ikut lah, tag along. Okay. But aku the kind of person that apa-apa aku buat, aku will always strive to be the best in what I do lah. So even kalau aku jadi gangster pun, aku probably nak jadi kira The best gangster the best gangster lah kan dulu lah. Yeah. Tapi bila waktu kau first time join at 15 years old, what was your perspective being a gangster? Pasal nak buat nama ke, nak buat duit ke? Can you recall? Okay, that point of time untuk aku is aku fikir okay, this is like a sense of belonging. Yep. I belong somewhere. At least macam pasal aku tak rapat dengan family. Yep. So aku punya brother ni semua is aku punya family. And I really treat them macam family lah. Macam aku sanggup buat apa-apa lah untuk dorang. Yep. And dorang punya adik, dorang punya kakak, dorang punya mak pun dah macam adik-beradik aku. Once aku tahu okay, dia ni brother punya perempuan, brother punya bini, automatic tu orang jadi kakak aku lah. Okay, faham. Tapi with that activities, I mean like after kau dah join dorang kan, what were the activities yang korang bikin bila korang dah join baju? Okay, so normal Singapore punya gangster punya activities. Singapore punya gangster. Nanti aku takut Malaysia punya gangster dengar tu. Malaysia cakap gua mandi sungai dengan buaya je. So kita just most of it is clubbing, minum semua, jual rokok, jual dada, all those kind of activities lah. And of course gaduh lah. Yep. Gaduh of course, gangster technically we fight for territories, for businesses ni semua. Tapi ada juga the bulk of it gaduh pasal perempuan ni semua. Kau pun tahu.
So bila at the age of 15 onwards kau dah start to clubbing ni semua, can I ask whether kau dah start to enjoy more with your life? Yes, a lot. I enjoy a lot. And of course sebelum orang cakap 15 mana boleh masuk club semua. Orang tak tahu kita dulu boleh double chop semua. Aku bukan clubber lah, tapi aku tahu there's this double chop thing. Ke tak? Aku tak clubbing lah. Sebab aku teenager all the way kat dalam kan. Yeah. Okay, so bila kau dah ikut baju, what were some of the extreme things yang kau bikin? Kalau kau boleh ingat. Ni teenager dulu tu. Okay, I'm gonna say this. I'm not proud of it. Aku menyesal. Aku dah taubat. Is to hurt people lah. Okay. Yeah. So what was your first experience like bila kau Okay, the first gaduh? time aku actually gaduh with weapon lah. So first time dah terus weapon? Tak lah. As in the first time pakai weapon, that was untuk aku macam it's a game changer for me lah. Okay. Bila aku start pakai, it was just a pocket knife lah. Okay. But the moment I use it and then aku realise, someone actually bleed from it. So aku tengok, ni benda is not a prop ke apa tau. It really cause someone to bleed. Yeah. So aku tengok, apa dah jadi But at that age aku tak think so much lah. So I feel like okay, now baru aku boleh cakap aku gangster lah. Aku dah buat macam ni pun. So it became worse and worse lah. The weapons got bigger. The slashing, the stabbing got even more critical lah. To a point that aku pernah potong orang kan, sampai aku sendiri takut dia ni boleh survive ke. Pasal I believe a lot of budak-budak gangster Singapore can relate lah. Yang kita when kita potong semua is bukan kita nak kasi orang mati. Yeah. It's just to hurt people je. Teach a lesson lah. Yes. Kalau kita nak bunuh orang, kita tak gaduh ramai-ramai. Kita terus assassin je apa tu orang, betul tak? Yeah. So it's just to hurt each other. And of course aku dapat kifarah. Allah kasih aku satu bagus sebenarnya. Aku kena balik lah kat Tanjung Pagar. Aku kena slash, aku kena stab. Aku almost died lah. Before we touch on bila kau kena tu apa perasaan dia bila the first time tu kau pergi gaduh ramai-ramai? That is quite a normal activities bila kau ikut baju kan. Bila pakai weapon tu, is it because your gang friends are all into weapons, jadi kau pun macam diorang pakai weapon, aku pun nak pakai weapon? Mana kau dapat tu keberanian and why you chose to have a weapon with you? Kenapa kau ada mentality macam gitu? Okay, pasal weapons in Singapore gangsters is a template lah. Macam kadang-kadang turun, let's say diorang cakap kita nak turun pasal. Okay. So nanti kita tanya ada batang ke tak? Kalau tak ada batang, kita tahu okay, gaduh pakai tangan je. Tapi kalau diorang cakap okay, bawa batang, so we know lah. So it's macam template lah. Faham. So ada ke tak ada, itu je. So boleh katakan kau punya aktiviti waktu tu almost every week ke every month gaduh like berapa kali? Okay, like again I'm going to say this, I'm not proud of it. Almost every week kita gaduh. Tapi kat clubbing setting. Most of the time is clubbing. And more to rivalry ke atau macam diorang turun tempat kita terus jadi pasal. Kita turun tempat diorang jadi pasal. Macam gitu case lah. And kau tak takut macam kena tangkap ke apa ke waktu tu? Dah kena lah. Daripada 16 tahun dah naik turun tingkat 14 cantonment. Oh, is it? So bila tadi kau cakap kifarah tu, kau kena, so selama ni kau yang potong orang? Yes. Tapi nothing happened to you before? Until one particular day, something bad happened? Yes. Kau boleh recall and kau boleh share exactly what happened on the day, what caused that to happen? Okay. That point of time it was at Tanjung Pagar. So actually tu malam kita ada aku punya gang member dengan the rival gang dah memang duduk kat that area lah. Tapi memang kita dah berbual, okay, ni malam tak ada apa-apa lah. We like enjoy lah. But then something happened to them yang buat diorang retaliate kat kita lah. So bila kita keluar tu club, kita tengok diorang dah ramai tau, dengan batang semua. So aku tengok diorang yang dengan batang ni, diorang tak ramai. Kira macam
bawah 10 orang lah. Tapi kita ramai. Kita lagi ramai. Tapi kita tak ada weapon. Tapi kita ramai. Tapi aku cakap kita outnumber orang ke. Fight lah. Sekali ingat kan semua fight, semua stay. Aku seorang yang stay. Yang lain caw. Aduh. Tapi aku tak salahkan orang lah. Memang insting lah. Ni memang pasal natural. It's stupid lah. Kalau kau fikir kau boleh fight dengan orang ada weapon kan. It's actually stupid lah. Kalau kau Iron Man okay lah. So boleh caw. Ni orang takkan cakap engkau pengecut ke apa. Tak. Ni common sense. Orang ada batang. Cabut. Kena dorang pun cabut. Betul tak? Semua aku kira aku berani that night tu. Kira lain macam aku tengok ni kita boleh kau punya confidence kira tinggi lah hari tu. Habis kena? Kena lah. Aku kena. The first blow was at aku punya mata sini. That was the first blow. But itu pakai watermelon chopper je. Watermelon chopper? Kena kat sini? Rasa dia macam mana? Rasa dia dah macam kena letakkan tiang lampu sah. Aduh. Dah macam kau tengok Looney Tunes yang keluar burung. Tak ada. The first thing to watermelon chopper kena kat mata kau. Sebelah sini. Aduh. Kau dah nampak benda tu dah nak sampai? Dah nampak. Tak boleh elak? Tak boleh elak. Okay. Lepas tu, the second blow was one of them pekik. Cakap, tepi kacang panjang. Dia bukan bawa sayur kacang panjang It's pedang samurai lah. Budak-budak gangster panggil kacang panjang lah. So dia dah swing kat tangan aku. So ni lepas tu aku dah tidur lah. Kau dah pitam lah tu? Dah pitam. Aku dah terbaring. Itu yang diorang step aku. Cucuk? Yes. So aku kena kat belakang. Aku kena step just beside my kidney. Nasib baik aku was face down lah. Kalau aku was facing up, dah kena kidney aku lah. Tapi bila part tu adrenaline kan, aku tak rasa ni semua. Boleh rasa lah macam ada benda masuk badan aku gitu semua. The first blow yang aku rasa. But after that aku dah noneng lah. So bila diorang dah biarkan aku kat situ, so brother-brother aku datang balik pick up aku kan. So diorang hirit aku naik taxi lah. Aku tak rasa ni semua. Tapi kau still conscious lah? Still conscious. Okay. Saya aku tanya diorang apa, aku punya muka okey tak? Terus dia cakap, bro, kau punya tangan dah terbuka. I can see I think this one memang terkopak dia besar. Yes, ni berapa stitch dah ni? Dah nampak tulang. Ui. So diorang have to stitch aku punya muscle dulu, baru aku punya skin. Ni agak-agak berapa stitch? 20 plus. 20 lebih. 20 plus. But among tu paling sakit is yang kau rasa is kau tak punya. paling sakit yang belakang yang cucuk. Ui, itu yang sakit. Aduh. So. Itu kau tak tahu lah macam it's a icebreaker lah kan selalunya. Yes. Icebreaker is very painful. So okay, then bawa pergi hospital? Hospital Tan Tock Seng. Okay. ICU lah. Berapa hari tu? Aku ICU for 3-4 days Lepas tu discharge lah. Normal ward lah. Okay. So bila kau dah kena macam gini, I believe the revenge, the dendam, kau mesti rasa macam nak return. Tak. So what was your feeling? Okay, can I elaborate on this part a bit? Boleh. Okay, this period of time remember aku tadi cakap aku lari rumah kan. So aku punya relationship dengan arwah mak aku not good lah. Yeah. So we were fighting a lot ni semua. So aku only visit her once a year bila raya ni semua. But after that kita macam cold shoulders lah. Yeah. So bila aku kena ICU tu, so diorang bawa aku pergi ward biasa, dah masuk ward biasa kan. So tengah tunggu family datang lah. Aku actually ada plan nak bawa kelakar. Bila family orang datang kan, aku nak step macam, kau siapa lah? Kau dah start lost memory lah. Kau dah start lost memory lah. Kali aku, the first person yang datang lari, arwah mak aku. Aku nampak dia terus, air mata aku tu meleleh. Macam mana tu kau nangis dengan mata kau sakit gitu? Pasal lah. Tapi memang mak kau nampak, she was really heartbroken lah. Yes. So bila itu kesedaran datang bila family aku dah kat depan katil aku ni, semua dah gather kan. It's like aku macam flashback macam aku macam tak ada kat situ. Aku flashback to all the people that aku pernah potong. Then aku realise, this is what all of them went through . The number of families yang go through this .
pasal aku hurt orang-orang tu. Yeah. And now this is happening to me. So aku fikir nasib baik jadi kat aku. Kalau satu hari aku ada anak ke apa kan, kalau jadi kat anak-anak aku macam mana lah. Yeah, betul. Tapi kita nak take a short break dulu because there's more stories because I don't think it ends there. Ada lagi cerita yang korang akan dengar daripada kru. Tapi sebelum tu kita akan take a short break and episod ni tajakan khas oleh Your Renoworks. So kalau korang nak renovate rumah, korang boleh hubungi dorang, boleh WhatsApp dorang, boleh juga follow dorang di social media dan korang boleh pakai juga promo code REBUILD untuk mendapatkan 10% off untuk dorang punya hacking dan painting services. We will be back part 2 bersama Kru Yusri. With that, settle.